Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan buat X break. So, kita ada beberapa senaman untuk anda lakukan di tempat kerja masing-masing. Okey, so kita ambil lebih kurang 5 hingga 10 minit untuk kita lakukan senaman ringkas. Okey, yang pertama kita akan buat toe raise. So, kita akan ada kerusi dan anda duduk seperti ini. Okey, pastikan ada ruang di bahagian belakang, duduk di hujung kerusi sahaja. Okey. So, pastikan badan tegak, kaki lurus 90 darjah. So, kita akan buat toe raise. So, kita akan angkat bahagian hadapan kaki ke atas dan kembali kepada asal. So, kita akan buat sebanyak 10 ulangan. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. So, kita akan buat pula exercise yang kedua ataupun senaman yang kedua iaitu heel raise. So, kita angkat bahagian tumit ke atas macam ginjat dan turun perlahan-lahan. Okey, ulang sebanyak 10 kali. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, so kita akan buat senaman yang ketiga iaitu leg raise. So leg raise, okey, kita mulakan dengan kaki kanan terlebih dahulu. So kaki kanan angkat perlahan-lahan, luruskan ke depan dan kembali kepada asal. Okey, kita buat sama juga sebanyak 10 ulangan untuk kaki kanan dan 10 ulangan untuk kaki kiri. Kita mulakan dengan kaki kanan dahulu. Ready? 1, luruskan. Kembali berasal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. So kita dah habis bahagian kaki kanan dan kita beralih kepada kaki kiri pula. Ready? 10 juga. 1, luruskan dan kembali kepada asal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so kita dah selesai untuk sesi X break pada kali ini. Tahniah kerana anda sudah melakukan X break.